Okey, selamat petang tu Hari ni kita test galuh. Test galuh. Galuh dengan gaji. Buka gini tarik. Kau mana? Ni tarik depan ni. Oh, okey. Slow. Besar ke? Mana? Ni kena tarik ni pula. Kena tarik ni pula. Tarik pula. Siapa dah? Terlalu. Tapi apa dia? Siapa dah? Kita nak kerak dah heavy. Heavy pokok. Apa? Duritan. Ambil kiri. Kena ambil tengah dah naik. Yalah, dia buih hak kiri dak. Kiri ha. Aku nak pilih ni buih kiri kan ni. Pandai dak gaji. Dia gaji bawah dulu kau. Gaji bawah dulu. Gaji bawah tu gaji atas. Gaji bawah sikit. Oh ya. Macam tak biasa. Boleh? Apa dia mari motor? Kau tu gaji kau tu. Tak ada ke? Tak ada kalau dengan Goti Pruni tu. Mai kuat Okey, ni kita ada satu pokok lagi. Panjang ni bawah ni. Ni, panjang ni. Boleh. Makan. Bacu tu. Noh, buka hok bawah ni. Dia lebih kurang 8 meter tu Noh, tekan noh. Ni. Ni. Terah. Ni dah. Gelak lah kita mari ni pun. Pas hijau. Atas sikit Atas sikit. Pasal molek atas sikit lagi. Ya. Tak perlu buat yang makan. Buat jangan masing-masing. Dok mu gaji tak itu. Boleh beli lah kalau ni tu dalam RM90 kat Shopee lah saya biasa beli. Ni pun setengah batal. Batal je. Galuh tu. Atas ke payuh. Payuh kena atas ke. Lepas tu goting tu dalam dekat 40 lebih. 50 lah kata letak. Mana kena habis dalam RM140. Cuma saya suka lah goting baca tu. Dia makan molek ujung tu. Kita boleh tengok lah. Amo tajam Tajam pun amo. Nak jadi itu kan. Ya Allah. Tak patah. Kak berapa Tarik mai kau ni. Lelah. Perut pergi dulu. Okey. Tarik. Mana ke? Ada. Mampu